Rupanya ikan keli, majoriti ikan keli tercemar dengan DNA babi. Artinya hari-hari ikan keli itu makan babi macam tu. Dan dia telah dibuat kajian di UPM dan sebagainya. Ini menggusarkan kita. Dan seterusnya, apa tindakan kita? Apa tindakan kita ini terbahagi kepada dua benda. Pertama adalah berkenaan dengan mereka-mereka yang menjual benda yang tidak halal tetapi membahasakan ia seumpama dia halal. Itu pembicaraannya. Yang kedua adalah dia jual benda tidak halal tapi tidak mencatatkan ianya tidak halal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia tulis tidak halal tapi kita yang bengong beli juga. Berkaitan dengan makanan kucing yang dicampur dengan babi. Kucing nak makan babi, okey, itu kucing, kita tak ada kena-mengena lah, tak apalah. Kalau kita beli ayam nak makan babi pun pada kita tak apalah nak buat macam mana. Cerita pasal kucing ni, pasal kucing ni amat rapat dengan masyarakat. Kalau dia dah makan babi, lepas tu dia datang dekat kita tengah semayang ke, dekat sejadah kita pun main-main, dia pun gigit-gigit tangan kita. Jadi kita tak mahulah kita nak semayangkan dengan babi tercemar di tangan, contohnya. Jadi inilah isu utama yang kita nak bangkitkan. Pasal kebanyakan yang kita tengok, makanan-makanan kucing ini memang mengandungi babi. Liver babi ke apalah, dia pasal nak beri sihat kepada kucing tu, dia nak jual babi, tak ada siapa boleh larang pun. Nak buat macam mana? Pasal itu hak meniaga dia, orang meniaga. Tapi kita nak maklumkan, lepas ni kita nak rakyat sedar, kita nak pengguna sedar, tahulah dia main-main kucing tu ada kesan-kesan. Lepas tu kita semayang jadi menjejaskan doa, sedangkan doa adalah senjata orang mukmin. Jadi kita nak tentukannya kita terhindar daripada apa-apa jenis pencemaran untuk menjadikan doa kita makbul. Itu janji Allah tu. Tapi kalau kita sendiri dah limitkan kita punya keupayaan untuk berdoa, jadi sedihlah. Jadi hari ini kita dapati di pasaran banyak produk-produk yang mengandungi babi yang dijual, dan orang Islam bawa ke mana-mana. Kadang-kadang ada kawan saya tu, dia bawa makanan kucing ke masjid. Sebenarnya makanan kucing tu ada babi. Jadi tak kenalah juga. Jadi kita nak benda ini kita faham dan kita hindari, dan kita cari makanan yang makanan kucing yang tak ada babi. Saya mohon, maknanya semua orang kita hindari makanan yang tercemar dengan babi. Ya, kalau benda lain tu tak apalah juga. Saya nak cakap Cikgu sebut tadi pasal ikan ada babi, ialah pun tak cantik juga. Tapi kita tak adalah tidur dengan ikan, kan? Jadi kalau tidur main dengan ikan ada babi, tak seronok lah sikit, kan? Ikan. Yelah, maknanya tak adalah bekas babi tu merata-rata. Saya nampak gitulah. Tapi saya nak semua sedar. Dan ini kita kena sampaikan kepada rakan-rakan kita, sampaikan kepada saudara-saudara mara kita, semua hindarkan. Ada yang tak ada babi, pergi carilah, ada. Yang macam brand Diraja sikit lah. Royal tu. Iyalah tu. Pasal you sebut, okey. Dia tulis. Dia tak ada masalah dengan produk tu. Bagi dia dah tulis. Tapi kita pergi beli, kita tak pandai baca kot. Kemudian kita tengok ada antara kita beli, kemudian bawa ke masjid, bagi makan kucing kat masjid tu. Tengok brand, kenapa dia beli brand ni? Pergi dekat tangga-tangga masjid, dekat tu. Semua jemaah lain pun main-main kucing, gigit-gigit. Jadi kita rasa macam tak sesuai lah kalau kita menggunakan produk-produk yang ada unsur itu. Sedangkan ada aja brand-brand lain yang tak ada unsur tu, yang dijamin tidak ada. So maka jaminan ini kena ada dua lah. Bukan jaminan halal dimakan, tapi jaminan no pork. Macam tu lah. Mungkin setengah orang anggap benda ni kecil, tetapi kesannya besar. Sebagaimana Cikgu Togi cakap tadi tu, satu, doa kita ni Nabi kata doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata mukmin, dan dia adalah juga tonggak agama, dan dia juga adalah cahaya langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin
kita hendak supaya kita punya doa itu satu senjata. Sekiranya senjata kita itu daripada merupakan bazooka, rupanya pistol air. Soal berkat, berkat ni bukan sekadar zahir, tetapi juga adalah segi batin. Apatah lagi bila PPIM dan rakan-rakan seperjuangan terlibat dalam perkara-perkara yang nak mendapat rahmat dan berkat dan juga kasih Allah, maka mestilah kita ada tanggungjawab untuk mendidik masyarakat. Dan sekiranya masyarakat tidak mahu mendengar dan masih lagi juga hendak mengikut, maka sekurang-kurangnya PPIM sudah melepaskan tanggungjawab. Itu yang saya faham daripada jiwa Toki dan juga PPIM. Mereka dapat tahu maklumat ini, maka perlu disampaikan. Jadi sekarang ni jatuh pula pada pihak media, dan pihak media pula bertanggungjawab untuk menyampaikan sebenar-benarnya.